yang dah berlaku dengan Malaysia? Ya Allah, kamu ini. Sejak 2 menjak ini, Malaysia semakin kerap dilanda pelbagai tragedi. Dari bencana alam yang pelik dan luar biasa sehinggalah kepada tragedi kemanusiaan yang mengejutkan seluruh negara. Semuanya berlaku dalam tempoh yang begitu singkat, seolah-olah tanah air kita sedang melalui satu fasa yang meragukan. Tapi persoalannya, adakah ini kali pertama Malaysia berdepan detik gelap sebegini? Jadi, dalam video kali ini, jom bersama Faktau kita selami semula tragedi-tragedi hitam yang pernah menghantui bumi Malaysia di dalam 10 tragedi besar pernah berlaku di Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Kapal terbang 653. Antara tragedi kapal terbang paling diingati rakyat Malaysia adalah kehilangan pesawat MH370 dan nahas pesawat MH17 bukan? Tapi jauh sebelum semua itu, pada 4 Disember 1977, seluruh negara pernah terkejut menyaksikan satu kisah hitam, tragedi yang amat memilukan yang terpahat dalam sejarah, iaitu pesawat MH653, di mana pada tarikh hitam ini, sebuah pesawat yang sedang dalam penerbangan dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur itu tiba-tiba dirampas di udara. Menurut laporan, juruterbang sempat memberi amaran kepada menara kawalan 20 minit sebelum tragedi bahawa kumpulan dipercayai Japanese Red Army yang bersenjata dan membawa bahan letupan telah mengambil alih pesawat. Ini merupakan antara rakaman semula CVR perbualan yang didengari pada waktu itu, di mana ia berakhir dengan kedengaran bunyi tembakan sebelum komunikasi terputus sepenuhnya. Apa yang lebih menakutkan, saksi di darat mendakwa mereka melihat pesawat naik secara mendadak diikuti menjunam laju dan terhempas di Tanjung Kupang, Johor. Lalu, negara dikejutkan dengan nahas membabitkan penerbangan MAS MH653 yang terhempas di Tanjung Kupang, Gelang Patah, Johor. Sekejap saya dengar ada bunyi letupan ni. Saya ingat itu Singapore Army training kan dekat biasa. Sekejap macam bunyi ada letupan kecil atas ha. Sekejap macam dah berapi lah. Nampak terang ha. Macam benda ada los bunyi tu. Ring terus boom jatuh. Dan apa yang amat menyedihkan, tiada seorang pun antara 93 penumpang dan 7 kru yang terselamat. Disebabkan hempasan itu, tiada sebarang petunjuk atau bukti kukuh yang tinggal. Dan sehingga kini, siapa identiti sebenar perampas itu, apa motif mereka dan berapa bilangan mereka masih menjadi tanda tanya. Malaysian swamp, investigators plotted today looking for any scrap of evidence as to why a hijacked Malaysian airline jet exploded and crashed last night. All 100 persons aboard were 9. Radioaktif Bukit Merah. Pada tahun 1980-an, penduduk berhampiran kawasan Bukit Merah, Perak telah mengalami musibah yang sangat dahsyat dan tidak pernah dibayangkan oleh rakyat Malaysia, di mana penduduk di sana telah mengalami batuk berpanjangan, ramai kanak-kanak menghidapi leukemia, barah otak serta paru-paru, serta banyak berlakunya kelahiran tidak sempurna dan keguguran. Tapi sakit juga, sakit mari muntah mari pun putih-putih mari. Ada juga kita anak sekarang pun sakit. Dulu minggu pun dia kaki bengkak, saja kaki bengkak. Kaki dia kepala sakit. Ada pingsan. Dia muntah darah mari. Semuanya berpunca daripada sebuah kilang pemproses bahan radioaktif milik Jepun, iaitu Mitsubishi Chemical Industry Limited yang dibina pada tahun 1982. Ini kerana selepas hari demi hari kesihatan penduduk di sana semakin merosot, barulah mereka mula menyedari yang saluran pelepusan sisa radioaktif telah dibina berdekatan kawasan perumahan dan ia hanya dibungkus menggunakan beg plastik dan dibuang ke dalam sungai. That we do not know the extent of the problem because a lot of them left the village on account of falling ill. So when we checked for blood lead, it was high, which means they've also got high levels of
this radioactive material. Apabila keadaan semakin parah sehingga melibatkan banyak kehilangan nyawa, seramai lebih daripada 6,700 penduduk membuat tentangan seperti protes dan mogok lapar. Malah kumpulan alam sekitar tempatan turut mengukur tahap radiasi di kawasan itu dan mendapati ia 88 kali lebih tinggi daripada had yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Perlindungan Radiologi Antarabangsa ICRP. Kajian tadi menunjukkan bahawa sinaran radioaktiviti di kawasan sini telah jauh melampaui batasan 1 milisievert setahun. Itu bermakna binatang yang kamu nampak di sebelah sana itu sedang terdedah kepada sinaran radioaktiviti yang jauh melebihi paras selamat. Ia mengambil masa selama 12 tahun dengan pelbagai bantahan. Barulah syarikat itu akhirnya dibawa ke mahkamah dan ditutup terus pada tahun 1994. Kes ini telah dianggap antara skandal pencemaran radioaktif terbesar dalam negara. 不要人家来问你啊，这个什么什么的事，你不要跟他讲。他讲我要你赔钱，我说没有。等下你再做下去，别人的女人呢生了那个孩子，又好像那个小人一样。 8. Titanic Malaysia. Bila sebut pasal Titanic, pasti nama itu tidak asing lagi mengenai kisah sebuah kapal wap gergasi yang tenggelam kerana bongkar ais, kan? Namun siapa sangka tragedi menyayat hati seperti ini juga pernah berlaku di Malaysia. Semuanya bermula pada 26 Disember 1973. Sebuah kapal pengangkutan bernama MV Pulau Kijang telah bertolak dari Pelabuhan Kuching ke Sarike pada pukul 6 petang. Tiada laporan cuaca buruk dikeluarkan dan kapal itu mula berlabuh dengan tenang. Tetapi tepat jam 3 pagi, semuanya berubah. Angin tiba-tiba bertiup kencang, ombak mula bergelora kuat menghempas kapal itu tanpa belas kasihan, menyebabkan badan kapal semakin condong dan akhirnya perlahan-lahan tenggelam di dasar muara Kuala Rajang di tengah kepekatan malam. Laungan dan tangisan meminta tolong perlahan-lahan menjadi sepi, digantikan dengan deruan ombak yang terus mengganas. Menurut laporan, daripada 140 orang, hanya 40 orang yang terselamat, 53 dijumpai tidak bernyawa dan selebihnya hilang tidak ditemui sehingga kini. Disebabkan tragedi ini sangat memberi kesan kepada rakyat Malaysia, kisahnya telah ditulis dalam sebuah buku bertajuk Tenggelamnya Pulau Kijang dan turut didokumentasikan dalam sebuah filem dokumentari bertajuk Titanic Sarawak. Tidak tahulah keriau kiri kanan, ada yang cakap Iban, ada yang cakap Melayu, ada yang cakap bahasa lain, minta tolong. Terdapat 6 terapung lah di sana. Memang sangat sedih sehingga mengeluarkan air mata. 7. Letupan besar di Shah Alam. Pada 1 April 2025, sekitar jam 8.10 pagi, suasana tenang di Putra Heights, Shah Alam tiba-tiba bertukar menjadi bencana dalam sekelip mata. Tanpa sebarang amaran, satu letupan yang sangat dahsyat tiba-tiba menggegarkan kawasan itu yang dapat disaksikan berbatu-batu jauhnya. Dan dalam sekelip mata, kelihatan lidah api menjulang tinggi 30 meter ke udara. Bahangnya dapat dirasakan sejauh 500 meter. Rumah terbakar, tak tahu rumah siapa. Panas. Memang panas lah, Mam. Oh, walaupun tak sepanas aku tapi panas gila. Api gergasi tersebut mula membakar kawasan sekitarnya, menyebabkan ramai penduduk terpaksa melarikan diri. Ratusan rumah musnah, ramai yang mengalami kecederaan serius seperti melecur tahap 2 dan 3 terpaksa dikejarkan ke hospital. Pakai bomba! Panas! Budak-budak ramai! Bahang dia sampai ke rumah kita. Rumah kita 300 meter daripada tu tau. Dan selang 30 saat hujan tanah pasir datang. Itu yang ngeri. Tapi isteri saya buka tingkap tengok ada api menjelang. Dia kata, bang, api terbakar. Terpaksa menyelam dalam longkang depan rumah tu. Rumah saya tu ada longkang. Dalam longkang tu basahkan badan sebab terlalu panas. Hampir 50 anggota bomba dari beberapa balai bertungkus lumus bertarung dengan api. Namun, nyalaannya terlalu marak, terlalu dahsyat untuk dikawal dengan mudah. Selama 4 jam,
mereka bertarung tanpa henti sebelum api mula reda. Namun, kerja-kerja penyejukan terus dijalankan bagi mengelakkan letupan kedua berlaku. Apa yang mengejutkan, hasil siasatan mendapati letupan itu berpunca daripada kebocoran gas asli pada saluran paip bawah tanah milik Petronas. Inilah yang selamatkan saya ni. Berapa orang ni? 5 orang ni yang selamatkan saya. Dan masa tu saya dah putus asa dah. Kamu tahu kaki kiri kanan dah luka. Sampai anak jatuh dalam sungai. Diorang ni lah saya minta bantuan daripada Allah. 6. Runtuhan Gunung Cerah. Tragedi di Gunung Cerah, Ipoh pada tahun 1973 merupakan antara kejadian tanah runtuh paling memilukan dalam sejarah Malaysia. Semuanya bermula pada malam 18 Oktober 1973. Pada waktu itu, negara kita sedang mengalami musim angin monsun menyebabkan hujan lebat turun tanpa henti. Tanpa disedari, perkara ini telah menyebabkan tanah di sekitar kaki Gunung Batu Kapur menjadi lembik dan tidak stabil. Sehinggalah tepat jam 9 malam, penduduk di Kampung Kacang Putih mula keluar dari rumah kerana terdengar bunyi aneh yang sangat dahsyat. Rupanya, bunyi itu datang daripada Gunung Cerah yang telah runtuh mengepap apa sahaja, termasuklah 20 buah rumah yang berada di bawahnya. Masa tu hujan kan, hujan kita semua duduk dalam rumah lah. Betul, bunyi kuat bunyi kan. Atas rumah saya pokok besar jatuh. Betul, lepas jatuh tu ada orang datang angkat kita keluar lah. Lebih 500 orang penduduk termasuk anggota penyelamat bertungkus lumus menggali runtuhan itu untuk menyelamatkan mangsa. Namun, sebilangan besarnya telah kehilangan nyawa. Ada yang melaporkan 40, ada yang melaporkan 50 orang yang terkorban. Tetapi hanya 12 orang sahaja berjaya dijumpai dalam keadaan yang sangat-sangat menyayat hati. Sehingga kini, bukti-bukti runtuhan itu masih boleh dilihat di kawasan tersebut. Lepas tu kita ada dengar satu suara macam boom ini macam. Lepas tu kita mari sini tengok, semua gelap, tak ada orang. Di sinilah itu batu runtuh dia jatuh. Boleh nampak itu orange color. Itu batu jatuh punya tempat. 5. Kebakaran Tahfiz Ittifaqiyah. Mangsa Allahyarham Amil Ashraf Abdul Rashid 11 tahun berhasrat membawa ibu dan ayahnya ke syurga. Pada 14 September 2017, ketika penduduk kampung Datuk Keramat sedang lena di buai mimpi, bangunan Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah tiba-tiba marak dijilat api. Dalam sekelip mata, tempat anak-anak menimba ilmu bertukar menjadi lautan bara. Saya sedar dengar something dekat depan sebab saya memang betul-betul berdepan dengan asrama. So bila saya buka tingkap, memang saya dah nampak cahaya api dia sikit dan nampak budak tu duduk dekat tingkap minta tolong. Api tolong. Lepas tu saya menjerit kat dia. Saya dah tak mampu apa, saya menjerit kat dia, lari keluar ikut pintu. Minta tolonglah dengan tangan, apa semua minta tolong. Jadi yang kita hanya tanganlah menjerit macam ni, kita pun tak boleh buat apa. Sedihnya, hanya 20 pelajar sempat menyelamatkan diri, manakala 21 pelajar serta 2 tenaga pengajarnya telah terkorban. Menurut saksi, api itu marak dengan sangat cepat. Bila mana saya dah turun ke bawah untuk mencari pintu sudah habis dipeluk api. Jadi saya tak dapat menyelamatkan budak yang di dalam, tapi budak yang terjun yang cedera saya keluarkan daripada bangunan semua. Cuma saya terasa sedih pasal budak-budak tak dapat ditolong. Malah pada waktu itu, seluruh Malaysia berduka dengan kehilangan anak-anak syurga ini, sehinggakan jelas terpapar pada wajah serta nada pembaca yang menyampaikan kisah tersebut. Ashraf Abdul Rashid 11 tahun berhasrat membawa ibu dan ayahnya ke syurga. Beliau juga yang mendengar laungan tangisan anak-anak Tahfiz untuk minta diselamatkan selepas beberapa minit kebakaran itu terjadi. Dan memberikan kesan sehingga sekarang. Namun suasana sedih bertukar marah apabila banyak rakaman CCTV serta hasil siasatan mula membongkar satu persatu apa yang pada mulanya disangka kemalangan. Rupanya dipercayai berpunca dari dendam 7 remaja. Hanya kerana pertelingkahan kecil, mereka dikatakan sanggup membakar sekolah ini hingga meragut 23 nyawa yang tidak berdosa. Semoga semua masa ditempatkan dalam kalangan para syuhada. 4.
Virus Nipah. Mesti korang masih ingat lagi detik ketika dunia dilanda wabak pandemik. Tapi tahu tak korang, suatu ketika dahulu satu wabak pernah tercipta di Malaysia dan menggemparkan seluruh dunia, di mana wabak ini dipanggil sebagai virus Nipah. Semuanya bermula pada tahun 1998 apabila seorang pemuda yang sihat tiba-tiba jatuh pingsan, di mana otaknya membengkak, tiba-tiba tidak boleh bercakap dan akhirnya kehilangan nyawa. Dan dalam masa yang singkat, sebanyak 265 kes keradangan otak dilaporkan, 105 orang terkorban dan tiada ubat yang mampu menyembuhkannya. Ketika itu, kerajaan Malaysia menyangka ia virus JE, iaitu penyakit bawaan nyamuk yang sedang melanda dunia pada masa yang sama. Disebabkan itu, operasi semburan nyamuk besar-besaran telah dijalankan di seluruh negara. Tapi peliknya, kes terus meningkat hari demi hari sehinggalah dua doktor tempatan, Chua Kau Beng dan Chong Tin Tan, mula mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena, terutamanya apabila wabak itu tidak menyerang orang Islam. Tanpa berfikir panjang, Dr. Chua terus menghantar sampel virus ke makmal Center for Disease Control atau CDC di US untuk dikaji, dan sangkaan mereka ternyata benar. Rupa-rupanya virus yang menyerang Malaysia ketika itu berpunca daripada khinzir yang telah dijangkiti virus daripada kelawar. Apabila menerima maklumat itu, kerajaan Malaysia telah membuat tindakan pantas dengan mengerahkan anggota tentera untuk menghapuskan lebih 1 juta ekor khinzir yang dijangkiti sebelum ditanam secara besar-besaran. Selepas daripada itu, wabak terus turun mendadak disebabkan kecekapan dua doktor ini dan tindakan pantas kerajaan Malaysia. Wabak itu berjaya dihapuskan di Malaysia sebelum sempat ia menular ke seluruh dunia. What to do at that time was just to stop the infection into the human as fast as possible. Whatever it takes that time to get rid of the pig is being done. 3. Banjir lumpur Pos Dipang. 88 orang dilaporkan terkorban dalam kejadian ribut di pantai barat Sabah yang disifatkan terburuk dalam sejarah bencana alam negara. Kita semua sedia maklum, tahun 1996 merupakan tahun di mana Malaysia dilanda ribut Greek, antara ribut paling dahsyat dalam sejarah negara. Namun pada tahun yang sama, satu lagi tragedi besar telah menggemparkan negara, iaitu tragedi banjir lumpur Pos Dipang di Perak pada 29 Ogos 1996 di ambang kemerdekaan. Pada hari itu, hujan turun dengan lebat membasahi bumi Perak. Namun hujan yang disangka sementara langsung tiada tanda akan berhenti. Dari dia mula hujan daripada 4 lebih sampai 7. Jam 7 baru datang air bah. Sehinggalah 3 jam kemudian, bermulalah satu detik yang menakutkan. Air sungai Dipang mula melimpah dan secara senyap memenuhi serata perkampungan tanpa disedari penduduk kampung. Sehinggalah semuanya sudah terlambat. Ada seorang member panggil, kata bangun-bangun jangan tidur, air bah besar datang. Bila bangun saya tengok dapur semen saya penuhi air parahnya lah. Tanah mula runtuh hingga mencetuskan kepala air gergasi menolak lumpur dan balak dengan kekuatan luar biasa, dan dalam sekelip mata hampir seluruh kampung yang terdiri daripada 60 buah rumah ini hilang ditelan arus bagaikan tidak pernah wujud. Pada masa itu saya terdengar bunyi dentuman yang banyak kuat. Saya ingatkan batu jatuh daripada JB Quarry berdekatan, tapi saya dengar benda tu jatuh berterusan macam seolah-olah meletup. Prap. Anak serta keluarga kepala tersebut telah dihanyutkan air. Sampai di sana, saya dapati kongsi itu dah jadi macam padang jarak pada tukuh. Dah tak ada langsung. Operasi menyelamat segera digerakkan dan 400 anggota dari pelbagai agensi dikerahkan. Hanya selepas 13 hari kemudian, barulah 44 nyawa disahkan terkorban. Namun hanya 39 yang ditemui, 5 lagi hilang tanpa jejak sehingga kini. Pergi tempat kawasan banjir ni, saya tengok ranaplah rumah kan. Habis rumah saya, di mana saya nak cari perempuan saya, anak saya. Saya tanya orang ni tak tahu, orang ni tak tahu. 2. Fokker 50.
ini merupakan satu lagi tragedi besar dalam sejarah penerbangan negara. Pada 19 September 1995, sebuah pesawat milik Malaysia Airlines jenis Fokker 50 sedang bersiap sedia untuk mendarat di lapangan terbang Tawau, Sabah. Suasana dalam pesawat ketika itu tenang. Semua penumpang menyangka mereka bakal tiba dengan selamat. Namun, keadaan mula menjadi pelik. Pesawat itu terus meluncur laju, melepasi landasan dan tiba-tiba merempuh penghadang dan masuk ke perkampungan setinggan Kampung Seri Menanti. 34 orang mati dalam nahas pesawat di Tawau. Sehingga 5 petang tadi, 34 orang disahkan terkorban dalam nahas pesawat Fokker 50 penerbangan Malaysia di Tawau. Letupan kuat mengejutkan seluruh kampung dan dalam sekelip mata, api menyambar pesawat yang terbelah dua. Sebanyak 62 buah rumah musnah, 34 nyawa terkorban dan ramai lagi cedera, termasuk penduduk kampung. Pada awalnya, ramai menyangka ini semua berpunca daripada kerosakan teknikal, tapi kes ini terlalu pelik sehingga membawa ke siasatan antarabangsa. Selepas 3 tahun siasatan, akhirnya kebenaran pahit terbongkar. Menurut Arkib Biro Kemalangan Kapal Terbang, juruterbang membuat keputusan untuk tetap mendarat walaupun landasan tidak sesuai pada kelajuan semasa. Dia dipercayai mahu menjimatkan minyak dan kekal mengikut jadual penerbangan. 1. Puting beliung. Baru-baru ini, berlakunya fenomena alam yang sangat-sangat jarang berlaku di Malaysia sehingga menyebabkan kerosakan yang dahsyat. Kelihatan puting beliung gergasi mula terbentuk di langit dan hanya beberapa minit selepas itu bermulalah satu kejadian dahsyat yang tidak pernah kita bayangkan. Bencana ini telah meninggalkan kemusnahan yang sangat teruk. Namun, kalau korang nak tahu, ini bukanlah permulaan, tetapi ia dikatakan merupakan salah satu siri bencana terburuk yang sedang melanda negara kita kini. Ini kerana sebelum itu, satu ribut taufan dahsyat turut melanda Raub, Pahang sehingga mengakibatkan kerosakan pada 8 buah rumah. Ya Allah, Kak, buatnya, Kak. Malah tahun 2024 juga, negeri Kemaman Terengganu turut dilanda ribut diikuti hujan ais yang sangat dahsyat sehingga dilaporkan memusnahkan 200 buah rumah. Walaupun bencana seperti ini dianggap sangat jarang berlaku di Malaysia, namun kita dapat perhatikan ia semakin kerap berlaku. Namun, apa yang kita sedang saksikan kini bukanlah perkara baru. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya Allah, ya Tuhanku! Tetapi ia merupakan rentetan dari ramalan para pengkaji dari serata dunia sejak dulu lagi disebabkan oleh perubahan iklim yang semakin ekstrim. Malah bukan hanya di Malaysia. Tetapi seluruh dunia turut mengalami kesan perubahan besar ini. Bencana semakin pelik, semakin ganas dan semakin kerap berlaku, seolah-olah alam sedang melempiaskan amarahnya. Adakah ini satu petanda? Jika benar, dari siapa? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. 14 kawasan panas dikenal pasti sebagai lokasi berlakunya gempa bumi di negara ini. Antara kawasan panas yang dikenal pasti adalah Ranau dan Lahad Datu di Sabah, Bukit Tinggi dan Janda Baik di Pahang, Batang Kali dan Ulu Yam di Selangor, serta Mersing, Segamat dan Batu Pahat di Johor. Semoga kita semua dilindungi dari sebarang malapetaka dan bencana. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Sebelum tu, Fakta nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah join Fakta Family. Terima kasih Fakta ucapkan atas sokongan dan cadangan dari korang. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum semua, bye.
Bye.